Beginilah rupa watak-watak Sonic dalam kehidupan sebenar. Untuk permulaan, inilah SPO. Yang jelas sekali adalah seekor sesumpah berwarna merah jambu, tak ada banyak misteri. Memang nampak hebat. Vector. Yang seterusnya adalah seekor buaya yang sangat hijau. Memang cool. Dan sudah tentu, Sonic, yang merupakan seekor landak biru dengan kasut sukan kecilnya. Sebenarnya, dia nampak jauh lebih comel dalam kehidupan sebenar. Di sini, kita ada Nuggets, yang bukan seekor landak, tapi seekor echidna merah, yang sebenarnya nampak agak kurang menarik. Untuk yang ini, saya lebih suka yang asal. Di sini, kita ada Amy, yang juga seekor landak. Landak berwarna merah jambu dan memang sangat menarik. Tinggalkan like jika Amy adalah kegemaran anda, sebab dia memang comel. Di sini kita ada Rush yang jelas seekor kelawar dan tiada apa yang perlu ditambah. Agak kurang menarik dan hati-hati. Dengan Shadow yang merupakan seekor landak gelap dengan duri merah memakai kasut kecil, dia adalah kegemaran saya. Pelangganlah jika Shadow adalah kegemaran anda. Kemudian kita ada Silver yang pada dasarnya adalah seekor landak putih. Tidak ada banyak misteri, dia seperti seekor landak biasa sahaja. Dan di sini kita ada Tails yang merupakan seekor musang kecil berwarna kuning yang sangat-sangat comel. Dia seperti bayi kecil dan membuatkan kita rasa nak ambil dia sebagai haiwan peliharaan. Dan itu sahaja kawan-kawan. Semua watak Sonic dalam kehidupan sebenar, sila komen. Siapa yang paling anda suka?